Heh, takkan tak kenal. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bagi saya, Malaysia lebih maju dan berdedikasi lah daripada segi pemimpinan beliau, daripada segi cara beliau memerintah negara dan memberi banyak inisiatif dan faedah kepada golongan muda, golongan tua, kanak-kanak, warga emas dan sebagainya lah. Zaman-zaman dulu kalau kita tengok PN sebelum ni susah dapat benda-benda macam tu. Paling kita dapat pun GST. Itu je lah yang saya rasa sebelum-sebelum ni punya pemerintah buat. Tapi kalau Anwar Ibrahim macam-macam kita ada. Untuk Malaysia Madani, kalau kita boleh nampak Malaysia Madani ni dia lebih teratur dan lebih lebih kepada rakyat, lebih kepada ekonomi. Kalau macam kerajaan-kerajaan pun dia lebih kepada lebih ke depan, tak macam sebelum-sebelum ni daripada segi faedah, daripada segi cara-cara dia memerintah. Macam kita susah nak nampak menteri-menteri sebelum ni ziarah sana, ziarah sini, masuk Felda, masuk sana, masuk sini, pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, jumpa orang-orang pendalaman semua, pergi ke masjid itu, pergi ke masjid ini. Orang kata dia mesra, bermesra rakyat, menyantuni rakyat tak kira bangsa, kira macam dia tak ada nak berpuak-puak. Orang kata apa macam kroni lah, dia tak ada berpuak-puak. Semua sama rata je ada dilayan.